Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat semuanya. Makanan Korea tidak asing lagi bagi kita kerana rasanya yang sedap, boleh diterima. Tak dapat kahwin dengan orang Korea, dapat makan makanan Korea pun happy dah ya. Hihihi. Namun, bagi Muslim, hati-hati bila pilih kedai makan Korea. Pastikan halal lah ya. Kini, restoran-restoran terkenal di mall-mall banyak yang halal seperti Seoul Garden, Dubuyo, Kyochon dan lain-lain. Perut kita ibarat pusat penghubung penting yang mengawal atur kesihatan. Jadi, apa yang kita makan, pilihlah yang sihat buat fungsi-fungsi tubuh kita ini. Bukan Lia nak kata jangan makan samyang langsung. Seperti yang tahu, makanan proses dah tentu banyak garam tambahan dan perasa-perasa tambahan. Jadi, limitkan macam sebulan sekali ke. Jika betul-betul teringin, beralih kepada yang lebih fresh, yang lebih berkhasiat. Ada banyak lagi. Yang pertama, makanan Korea yang sihat untuk perut ialah kimchi. Cerita tentang kimchi ni, dulu waktu study, Lia ada assignment buat fermented food. Maka, Group Lia pilih kimchi. Kimchi ni, kalau dimakan begitu sahaja, memanglah tidak sedap. Tak sedap mana pun, ada yang tak boleh terima. Tetapi, jika diolah, campurkan dengan nasi dan ayam, pastinya sangat sedap. Kimchi diperbuat dari fermentation, campuran kobis, cili Korea, halia, bawang putih, garam, sos ikan atau air. Cubalah sesekali amalkan kimchi. InsyaAllah, bakteria baik dalam perut anda, sihat-sihat semuanya bertambah. Yang kedua, bibimbap. That is my favorite. Selalu makan dengan kawan kerja. Bibimbap merupakan satu hidangan popular Korea, iaitu nasi putih dengan potongan-potongan ayam atau daging, sayuran-sayuran, timun, lobak merah, cendawan dan cili paste gochujang. Jika kita nak sediakan di rumah pun sangat mudah. Tapi gochujang tu janganlah terlalu banyak sampai tercirit birit pula nanti. Kita jadikan hidangan sihat itu menepati sifatnya. Jangan berlebih-lebih sehingga memudaratkan diri. Bibimbap seperti hidangan seimbang untuk tenaga, otot dan fiber, juga vitamin-vitamin penting untuk kita. Yang seterusnya, makanan Korea ni tak adalah famous sangat antara kita. Yang ni lah yang dia nak bagi tahu yang terakhir ni. Tapi trust me, kalau makan panas-panas, kita fusionkan sikit, campur dengan makanan kita, so yummy dan sihat. Namanya samgyetang. Lia tak tahulah Lia sebut betul ke tak, tapi beginilah samgyetang iaitu ginseng chicken soup. Ia merupakan sup tradisi Korea. Dia diperbuat dengan ayam whole tu, yang satu ayam tu kan. So ayam ini disumbat dengan nasi pulut, ginseng, bawang putih dan jujubes, kurma Korea. Sup ini sangatlah berkhasiat untuk keharmonian perut kita dan juga menyegarkan badan. Baiklah, sampai di sini sahaja video Lia. Jaga diri sahabat-sahabat semua, jaga kesihatan, jaga solat. Jika ada apa-apa cadangan video, boleh berikan di ruangan komen. Sayang semua kerana Allah. Take care. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang dah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like and komen untuk video seterusnya. Okey, yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri Lia. Okey, take care. Assalamualaikum. Bye-bye.